Hai kelas, okey kita kembali dalam sesi sesuai resepi dan hari ni Amy nak masak nasi goreng dan juga bergedil. Okey, bagi siapa yang first time masuk sesuai resepi, jangan pelik tau. Ni Amy masak ikut cara Amy sendiri. Okey, bahan-bahan dia kita sebutlah. Masukkan minyak, kalau panas sangat dah tu. Lepas tu tumislah bawang holland dan bawang putih. Okey, tapi kali ni Amy letak sekali sos tiram terus. Tumis sekali, kacau dia dan masukkanlah kicap. Okey, tak kisah kicap masin ke kicap manis ke, okey je. Tak banyak boleh, sikit boleh. Dan ni terjumpa bawang kita yang lupa nak masukkan tadi. Okey, kacau dia dan masukkanlah telur. Pecahkan telur terus dalam ni, hati-hati tahu takut busuk pula. Okey, kacau dia, make sure dia hancur dan masak. Barulah kita masukkan nasi putih kita. Mula-mula nak masak banyak, bila fikir balik masak sikit je lah. Okey, masak macam ni dan letak tepi. Okey, lepas tu Amy nak masak bergedil kita. Dan cara masak bergedil ni sangat mudah. Korang kena tiru cara ni sebab bergedil tak pecah tau. Tips dia, minyak kena sikit je, tak boleh banyak-banyak. Lepas tu masukkanlah beberapa ketul bergedil yang kita nak. Okey, tengok tak pecah. Kalau ada habuk-habuk tepi tu biasalah kan, kentang-kentang dia. Okey, dah letak tepi, tak lengkap kalau tak ada air. Yang penting air kita pun simple. Masukkanlah buah tin, tak kisah nak pakai buah apa, lychee pun okey. Lepas tu masukkanlah air krisantemum. Dah siap nasi goreng bergedil. Sebenarnya mula-mula nak buat bergedil tu campur dengan nasi goreng, tapi bila fikir balik tak sedap kalau bergedil tu kecil sangat. So letaklah bergedil asing. Dah siap korang, selamat mencuba.